Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian ilmu faraid pada kali ini ialah berkisar tentang bagaimana cucu mendapat hak. Jadi kita tengok family tree keluarga ni. Contoh ini suami isteri. Suami isteri ni mempunyai 2 anak lelaki dan 3 anak perempuan. Ibu bapa suami ni dah meninggal. Begitu dengan mak suami ni pun dah meninggal. Dan suami ni mempunyai adik-beradik, perempuan 2 orang, lelaki 2 orang, adik-beradik ya. Kemudian adalah cucu-cucu di bawah ini. Itu family tree. Pada asasnya family tree beginilah. Kita tengok bagaimana cucu boleh mendapat hak. Okey. Katalah ini suami ni meninggal. Maaf, bukan suami meninggal sebelum meninggal ini dia ada 2 anak lelaki ni dah meninggal dahulu. Dah meninggal dahulu Dalam kes ni mana anak lelaki 2 orang ni dah meninggal dahulu. Jadi tinggallah anak perempuan dia 3 orang sahaja. Okey. Kemudian dia meninggal. Meninggalkan seorang isteri dan 3 orang anak perempuan. Jadi kes begini, kebanyakan kita menganggap apabila anak lelaki dah meninggal, dia akan dapat kepada siapa? Ramai yang menganggap bahawa bakinya dah dibagi pada anak perempuan ni, bakinya kepada adik-beradik lelaki. Sebenarnya tidak, salah. Salah. Dia bukan kepada adik-beradik sebelah bapa ni, tak dapat. Sebab apa tak dapat? Sebab dia ada cucu daripada anak lelaki. Anak lelaki dah meninggal dahulu, tapi digantikan tempat ayahnya ni. Cucu ni gantikan tempat ayah ni. Jadi bila ada cucu lelaki, mana hak adik-beradik tak dapat Adik-beradik tak dapat. Ini hak adik-beradik tak dapat. Okey. Jadi pembahagiannya macam mana? Pembahagiannya isteri 1/8 sebab ada anak. Yang 3 anak perempuan ni ialah 2/3. 2/3. 2/3. Dan baki daripada sini tadi diberikan kepada cucu lelaki 2 bahagian, cucu perempuan 1 bahagian. Cucu lelaki 1 bahagian, cucu perempuan 1 bahagian. Cucu yang ni tak dapatlah sebab pertamanya daripada anak perempuan, kan? Tak dapat. Satu lagi anak perempuan dia masih hidup. Okey. Jadi ini pembahagian dia. Mana ini kadang-kadang kita tersilap. Kita tersilap bila kita tengok meninggal yang lelaki ni, kita tak tengok cucu dia. Ada lagi tak cucunya? Kalau dia ada 3 dia ada 3 yang menghalang adik-beradik ni dapat. Ada 3 golongan waris yang menghalang adik-beradik sebelah bapa ni tak dapat. Pertama, apa dia? Pertama, kalau ada ayah masih hidup. Ayah masih hidup. Maknanya kalau ayah ni tadi hidup, mana adik-beradik tak dapat lah. 2, kalau ada anak lelaki. Anak lelaki yang masih hidup lah. Kalau ada lelaki ni hidup, memang tak dapat lah adik-beradik. Yang ketiga ialah cucu. Kalau ada cucu lelaki daripada anak lelaki. Kalau ada, mana yang kes dekat sini dia ada cucu lelaki. Cucu lelaki daripada anak lelaki. Walaupun anak lelaki dah meninggal, dia turun ke cucu sebab cucu ni dapat anak lelaki ni.
So kalau ada tiga-tiga golongan ni, adik-beradik ni tak dapat adik-beradik tak dapat. Selalu dalam masyarakat kita salah anggap apabila meninggal adik-beradik lelaki ni, maka dia dapat kepada bapa saudara dia, dapat kepada adik-beradik belah bapa. Itu salah. Sebab apa? Dia masih ada lagi cucu, masih ada lagi cucu lelaki daripada anak lelaki. Melainkan kalau katalah ada hidup lagi di sini, kan, ada seorang lagi anak lelaki ni ada hidup, masih hidup lelaki, masih hidup, jadi cucu ni tak dapat lah. Sebab apa? Asobah akan menghabis asobah lelaki dan perempuan, asobah ma'al ghairi, asobah ma'al ghairi, mana dia habiskan harta di sini saja, cucu tak dapat lah. Tapi dalam kes ni tak ada, anak lelaki dia tak ada, ada dua pun dah meninggal, jadi dapat kepada cucu. Wallahu alam. Assalamualaikum.